Okay, kita ambil view daripada jalan masuk ke Sungai Bil dalam tempat perkelahan biasa orang awam di dalam tu. So ini dia, nampak, tuan-tuan boleh nampak sepanjang tapak kemah ni belakang. So semua ada lampu. So ni pintu masuk dia. Ya. Okay, semua ada lampu. Rasa ni sangat terang lah, malam-malam sangat terang. Dibanjiri oleh lampu-lampu. Okay, inilah kita tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan waktu malam. Nampak di sini, masuk sini, jalan sini pun semua terang. Memang sangat terang lah kawasan ni. Okay, kita tunjuk view di Sungai Bil ya, Sungai Bil Garden Campsite di Sungai Bil daerah Tanjung Malim. Ni jam hampir pukul 8 malam. Kalau kita tengok ya, suasana dia terang. Kita boleh tengok terang malam. So lampu memang kelilin lah. Lampu, tengok glamping pun ya, terang sangat. So, sangat terang. Okey, di sana sampai lampu sampai ujung sana. Ini ya suasana malam di campsite Sungai Bil ya, Sungai Bil di arah Tanjung Malim. Sungai Bil campsite ini merupakan campsite yang baru dibuka hari ni ya. Hari ni baru dibuka. Kita datang hari ni merasmikan campsite. Gitu. Okey. Tu ayah dia baru sampai, nampaknya kereta baru sampai. Untuk nak pacak kemah malam ni ya. So di belakang sana ada 3-4 biji kemah. Kalau kita lihat di belakang glamping ni ada satu kemah. Di belakang ni ada satu kemah. Di sana ada 2 atau 3 kemah di belakang sana ya. Di belakang sana ada lagi kemah. So di depan ni ada 4 kemah, termasuk yang baru sampai ni 5 kemah. So besok akan penuh lah, tak silap saya dia ada 28 tapak. Cuma tak boleh hadir 2 tapak. 26 tapak akan hadir lah besok Sabtu, Ahad. So hari ni masih masuk Jumaat, Sabtu, Ahad. Okey, sahabat kita ni daripada Puncak Alam, A2. Maklum lah hari ni Jumaat kerja. Habis kerja baru dapat datang. Tak apa, pelan-pelan. Pasal kawasan terang tak masalah. Kawasan terang. Okey. Okey, di sini pun mungkin besok ya. Sebab ikutkan dari pihak pengurusan dia tadi, Amna kata hanya 2 je yang tak datang. So besok ni akan penuh ni. Ataupun malam ni, InsyaAllah malam ni akan datang. Sebab orang kerja tadi Jumaat, Jumaat habis kerja. Ini pun habis kerja dah sampai Puncak Alam. Dia bukan dekat sejam lebih lah kita. Jam setengah, jam 40 minit. Silap lagi malam ni akan sampai. Ataupun besok. Antara tu je lah. Singki kan tegang. Yang bagus tu. Tak nak masuk lah. Tengok ni sangat terang malam. Okey, tengok belah malam.
Ya, tengok. Sangat terang malam. Okey. Jauh dari keramaian hiruk pikuk kota. Di sini ku menemukan arti kebahagiaan. Bersama teman, bernyanyi bersama. Ini saat terindah di bawah bintang berseri. Okay, Mak Long pun jalan malam-malam Mak Long nak terang, Mak Long boleh berjalan lah, tak payah bawa lampu. Selalu Mak Long bawa lampu. Ni pun sahabat kita pun datang malam-malam, nampak siang kerja. Tapi memandangkan lampu banyak, depan belakang lampu terang, tak gaduh nak pasang lampu untuk pasang kemah. Okey. Ini sangat terang lah. Kawasan ni sangat terang. Bersama Pak Long ni, Green Adventure Okey. Kita kaya lampu. Kaya lampu. So ada bunga-bunga, pokok-pokok bunga ni tanam. Ini permulaan. Dia akan buat satu persatu lah, mencantikkan campsite dia. Sebab glamping ni pun tak siap lagi. Nanti dah siap glamping, lagi menarik lah. So kat sana pun ada. Okay. Salah satunya sinilah tapak A8, A9. Dia ada pokok buluh. So dia kalau siang pun tapak ni redup lah. Tapak ni redup. Lain semua ada pokok, tapi pokok tinggi-tinggi. Sini pokok ni redup. Pokok rendah kan pokok. So inilah dia. Inilah gambaran dia waktu malam. Campsite Sungai Bil Garden Campsite. Okey, begitulah lebih kurang review waktu malam yang dapat saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan. Yang mana campsite Sungai Bil Campsite ni di daerah Sungai Malam ni campsite yang baru. Walaupun baru, kita boleh kirian apa yang kita tengok, kemudahan je semua komplit lah. Ya. Dia akan tingkatkan dari masa ke semasa lah untuk apa ni kemudahan-kemudahan yang lain, seperti landscape dia. Sekarang pun setiap tapak depan semua ada landscape, pokok-pokok bunga yang cantik. So, akan bertambah lah, dia ada petugas dia, hari-hari dia orang buat. So ada landscape apa ni untuk glamping dia dah siap besok. Lagi cantik lah, mungkin depan tu dia akan buat batu macam ni juga, tapak ni kan, macam-macam lah dia orang akan buat. So apa pun tahniah pada campsite ni, berani mencuba. Walaupun di daerah sini banyak campsite, tapi orang kata ialah rezeki, mana-mana pun ada. Tahniah kepada Sungai Bil Campsite. So ni dia. Yang kata tapak ni sungai kat mana, dia tak jauh. Dia tak jauh sebab ini adalah jalan masuk Sungai Bil ni. Ni daripada depan pintu Sungai Bil ni, pintu depan masuk ke dalam. Okey, di sebelah hanya sungai. Sepanjang ni sungai. Ya. Sungai di depan sebelah jalan saja. So, jemput datang ramai-ramai. Okey, ni dia Mak Long. Malam-malam Mak Long nak masak apa tak tahu. Nak makan tak tahu. Nak masak apa? Oh, Mak Long makan capati. Nak makan tak makan pun tak tahu. Ya. Okey, ni dia. Matahari terbit, pagi yang cerah. Kita berkemas, siapkan segala. Green Avanza siap mengembara.
petualangan. Api unggun menyala, bintang bersinar, momen indah takkan terlupa. Malam semakin dingin, kita berpeluk, cerita hantu, ketawa terbahak. Green Avanza setia menunggu, esok kita pulang bawa kenangan baru. Green Avanza Camping, teman setia, bawa kita pulang penuh bahagia. Berkelima lagi suatu hari nanti bersama keluarga. Green Avanza Camping. Green Avanza Camping, teman setia, bawa kita pulang penuh bahagia. Berkelima lagi suatu hari nanti bersama keluarga. Green Avanza Camping. Okey, di hari pembukaan Sungai Bel Garden Campsite, ini kemah-kemah yang dapat hadir. Camping, Daripada Jepang, jom kita camping. Hey, pembukaan kawan-kawan, apalagi yang ditunggu? Jom kita camping. Kita mandi air terjun, pagi hari mandi embun, malam hari kita kumpul kayu, kita campfire. Hey kawan-kawan, jom camping. Dengan Green Avanza kita meluncur menuju alam yang hijau dan indah. Singgah di warung, isi perut dulu sambil merancang perjalanan nanti. Angin gunung berbisik riang, panggil Ini dia, kalau mari dekat campsite kawasan Tanjung Malim sekarang lah. Musim Rian tu dia. Ini owner punya. Beli dekat owner dia. Okey, yang ini kita bersama dengan grup daripada Buk Tapak. Ni dia, orang kuat Buk Tapak. Tapi dah lama dah tak tengok muka dalam ni. Tak adalah dalam ni. Tak apa, nanti dibuat balik. Lepas tu kita hantar gambar lawa. Okey, ni juga. Sampai sana. Okey, ni baru nak siap sahabat kita ni. Ini boleh manggang-manggang lah ni. BBQ. Okey, ni pun baru sampai ni kan. Ni pun baru sampai. Tu, yang sana pun baru sampai. Inilah kemah-kemah yang hadir di pembukaan Sungai Bel Garden Campsite. Inilah kemah-kemah yang hadir buat masa ini.